Bermula tahun 2019 hingga kini, kerajaan negeri begitu ambil berat dan konsisten dalam melaksanakan program keagamaan sepanjang bulan Ramadan, sepanjang bulan Syaban dan juga bulan Rejab yang sedang kita lalui kali ini. Bulan Rejab kita menyambutnya dengan satu tema dan program yang penting yang dinamakan Bulan Penghayatan Ibadat Salat. Dan kali ini kita meneruskan tema yang penting untuk kita hayati dengan seluruh peristiwa Isra' Mi'raj, iaitu Bulan Penghayatan Isra' Mi'raj. Pada masa yang sama, tema untukmu Al-Aqsa mengingatkan kita bahawa perjuangan membebaskan Masjid Al-Aqsa dan bumi Palestin bukan isu politik, tetapi tanggungjawab akidah dan maruah umat Islam. Lanjutan daripada itulah, insya-Allah besok dan malam besok akan diadakan ceramah tentang Al-Aqsa di pekarangan Masjid Rusila. Akhir kata, saya menaruh harapan agar program ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di waktu yang sama, perlu kita garapkan diri kita dan keluarga kita agar sentiasa menjaga salat berjamaah dan hidup kita terus menghayati syariat. Indahnya hidup bersyariat perlu kita garapkan di negeri yang mulia ini. Alhamdulillah, mewakili pihak Menteri Besar Terengganu, saya ingin merakamkan jutaan tahniah kepada semua agensi di bawah portfolio penerangan dakwah dan pemerkasaan syariah serta jabatan-jabatan kerajaan yang terlibat secara